Pernah dengar tentang kaum pelik yang terkurung ribuan tahun, tapi satu hari nanti akan keluar dan hancurkan dunia? Inilah kisah Ya'juj dan Ma'juj, makhluk paling misteri dalam sejarah manusia. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kaum yang sangat ganas. Mereka ramai, kuat, dan pantang tengok apa pun, semua mereka akan musnahkan. Suatu masa dulu, Raja Zulkarnain bina tembok besi gergasi untuk kurung mereka di antara dua gunung. Sejak hari itu, mereka tak pernah muncul, tapi mereka masih menggali setiap hari. Nabi Muhammad SAW bersabda, satu hari nanti, tembok itu akan runtuh. Mereka akan keluar dan buat kerosakan besar. Tanda-tanda akhir zaman makin dekat. Bila Ya'juj dan Ma'juj keluar, dunia takkan sama lagi. Pernah bayangkan macam mana rupa mereka? Komen apa pandangan korang di bawah.